Abang Adam tanya, Abang Adam ni selalunya di mana-mana program kita dia hadir. Dia sangat setia. Saya meninggalkan PKR kerana saya rasa PKR yang saya kenal, yang ada sekarang ini, bukan lagi PKR yang saya kenal dan saya dan Nick sama-sama bina masa kami muda. PKR yang kami bina itu, dia tidak berkisahkan jawatan. PKR itu sebenarnya sentiasa about suara rakyat. PKR itu memikirkan tentang masa depan. Tapi PKR yang ada sekarang ini ialah tentang jawatan JLC, tentang gaji, tentang kontrak, semuanya. Jadi kami bukan ahli politik biasa. Kami ahli politik yang kalau saya sebut dalam bahasa Inggeris lah, actually you must love your job for you to wake up every morning feeling full of energy to give a meaningful impact on your life and other people's life. You must love your job. You must feel that what you do makes a difference to other people. Kalau setakat kita bangun, kita kerja, kemudian pergi kerja hanya untuk makan gaji, tak payahlah kerja tu. Go and do something else. Jadi bagi saya sudah jelas bahawa PKR yang ada sekarang ini sudah lain dan dia sudah terpisah daripada aspirasi rakyat. Dia tidak lagi berani bawa suara rakyat. Kalau sebut sikit, nanti UMNO marah. Kalau buat macam ini, nanti kerajaan jatuh. Kalau kita bersuara berlainan dengan Anwar Ibrahim, nanti Anwar Ibrahim tak boleh jadi Perdana Menteri sekali lagi. That's not the reason I join politics. Jadi sebab itu, saya pun, kalau kita pun yang kerja, bangun tiap-tiap hari, pergi kerja, after a while, we no longer find the meaning of doing that job. What do? You pergi cari kerja lain lah. It's the same with politicians. If it no longer carry our aspiration, the most dignified way is to basically kosongkan kerusi, pulangkan mandat kepada rakyat dan kita mulakan daripada kosong. That's what itu yang Nick buat dan itu yang saya buat. Dan soalan kepada soal pilih calon, memang betul Abang Adam tanya. Dari satu sudut memang susahlah bersama ni, kerana dia parti 3 minggu. Nak cari calon semua memang tak ada. Kita flat structure. Kita tak ada pun ketua itu, ketua ini. Semua flat, semua sama kan. Jadi macam mana kita nak pilih calon? Tapi yang baiknya, bila bersama ini parti baru, kita boleh buka seluas-luasnya kepada semua rakyat Malaysia yang berkelayakan dan ingin tampil untuk berkhidmat. Hari Isnin ini, insya-Allah kita akan buka sistem permohonan untuk menjadi calon. Kalau Abang Adam nak jadi calon, mohonlah kan. Cuma kena mohon itu dia pelik sikit, sebab bila dah habis mohon semua, you kena buat interview dengan skrin. Sebab saya dah lama jadi pengarah pilihan raya, saya dah melalui tapisan calon. Kalau ikut resume yang calon-calon ni hantar, dia ni mengalahkan Presiden Amerika Syarikat, cerdik dia. Tabah gila, bagus gila. Bila kita jumpa, saya rasa level ketua kampung je kot kan. Jadi sebab itu kena ambil interview dengan telefon itu. Telefon itu akan tanya soalan, dia kena jawab. Kita nak tengok karisma dia, kita nak tengok keikhlasan dia, kenapa dia nak jadi calon semua. Kemudian semua ini akan ditapis oleh satu jawatan kuasa. Jawatan kuasa itu bukan saya, bukan Nick, adalah orang-orangnya. Akhirnya setelah kita lalui, kita juga akan semak dengan laporan di bawah. Kita nak kena check, buat due diligence. Kalau dia scammer ke, dia ada masalah lain ke. Selepas itu barulah kita akan umumkan, insya-Allah. Maksudnya kalau penamaan calon mungkin 2-3 minggu daripada sekarang,
InsyaAllah calon-calon untuk PRN Johor itu kita akan umumkan lebih awal daripada hari penamaan calon. Jadi saya jemput semua yang ada dalam dewan, semua yang menonton, siapa nak jadi calon, kau mohonlah. InsyaAllah itu akan memastikan, basically when you cast the net much wider, kita nak cari hidden gems dalam masyarakat kita. Orang yang sebenarnya berkualiti, cerdik, ikhlas, pandai, dan dia tidak tercemar sangat dengan budaya-budaya politik yang dah lama ada dalam negara kita. Saya harap dengan kaedah itu kita boleh tampilkan gabungan calon-calon tua, muda, yang lama dalam politik, yang baru, dan itu lebih melambangkan aspirasi pengundi-pengundi. Terima kasih. Saudara Kamarul tanya sama ada realistik ke tidak untuk bertanding solo, dan soalan yang kedua itu sebenarnya sudah menjawab soalan yang pertama. So I will explain to you. Your second question is, lama mana yang diperlukan untuk menang kalau masuk solo Now, soalan yang pertama, solo atau tidak kan? Pertamanya saya rasa matlamat sesebuah parti politik itu ialah untuk memastikan ada golongan yang terbela dalam masyarakat. Masalah kita sebagai sebuah negara dan masyarakat ialah kita ingat hanya jika ada kuasa baru kita boleh bela orang. Zaman sekarang ini kita ada kuasa yang lebih besar di hujung jari kita atas skrin. Sebab mana-mana kerajaan di dunia ini, yang dia paling takut ialah bukannya lawan politik semua ni. Dia paling takut ialah kuasa viral. Dia takut kuasa viral tau. Jadi sebab itu bersama sebagai sebuah parti politik yang masuk dengan solo, ialah first past the post, orang mungkinlah rasa bahawa dia tak ada menang seorang pun dalam parlimen. Tapi kalaulah apa yang berlaku malam ini dan bersambung, maksudnya semua ceramah, semua konten, semua yang dibawa oleh bersama ini, dia meletup satu negara. Kerajaan takut tau. So kita juga kena keluar daripada framework konvensional yang ada dalam politik negara kita. The real power now lies with you and your screen and your fingertips. Tugas kami ialah to amplify and to put a voice to you. Dan saya yakin saya dengan Nick pernah jadi menteri, duduk dalam kabinet. Suara viral di luar itu lebih kuat dan lebih berpengaruh daripada suara kami dalam kabinet kepada Perdana Menteri. So that's number one. Meaning that even if you don't have a single ahli parlimen pun, actually you can really become a pressure group. Kalau you ada 10 ahli parlimen dalam parlimen, you sangat berkuasa. Dan kami telah buktikan dalam sidang yang lepas, kerajaan nak luluskan pindaan perlembagaan untuk memisahkan pendakwa raya dengan peguam negara. Kami awal-awal lagi kata draft yang kerajaan buat itu kami tidak akan sokong kerana dia tidak mengubah situasi. Dia masih lagi memusatkan kuasa di tangan beberapa orang. Kita nak pindaan perlembagaan itu memastikan sebarang lantikan pendakwa raya nanti melalui parlimen, so that you devolve the power kan. Kami ada 10 orang je. Tapi oleh kerana kami dah cakap awal-awal, kerajaan kena tarik balik bil itu. Kerajaan kena umum buat satu jawatan kuasa, pindah balik. Sebab mereka tahu walaupun kumpulan ini 10 orang, but without them we cannot pass the bill. Jadi untuk tempoh sekarang sampai pilihan raya umum, the power is on the screen. Selepas pilihan raya umum, kami berharap kita menang kerusi-kerusi.
Dan untuk tempoh 5 tahun, saya rasa kalaupun kami ada 5-10 orang di parlimen, saya rasa kami akan lebih kuat bersuara, lebih laju berlari daripada keseluruhan 74 orang pembangkang yang ada. Give us 5 years, Kamarul. Doing that, I think we will have a good shot untuk pilihan raya umum ke-17 masuk sebagai satu-satu parti yang boleh dapat sehingga 80 ke 90 kerusi. So that's the timeline. Orang mungkin kata, ini cakap besar, ini cakap. We've been there and done that. 2016, masa itu PAS meninggalkan Pakatan Rakyat, buat Pakatan Harapan. Kita kata kita masuk 3 penjuru. Orang kata, confirm kamu kalah 3 penjuru. Sebab undi pembangkang akan berpecah. You tak ada sokongan Melayu. You know what? 2 years later, Najib jatuh. So, kalau you kira betul-betul, kalau you semak betul-betul, and you turun ke bawah, move the ground, gunakan teknologi, I think within 5 to 6 years, saya yakin bersama boleh menjadi salah satu parti yang sangat berpengaruh di negara ini. Okay?